muda itu sih ada. Bila bisa keperluan tu kang pakai dah kang pagunon. Dah nak berfikir curang ke hidup Kok kepala jadi gadang saja. Jadi berjujur-jujur orang kecil kepala orang pagunon je dikecil kepala tu. Aku nak kepala gadang pelihara dah. Muncung lah. Nak sekolah muncung. Muncul nak dua sekolah dah den sekolah sarai. Kok dan dua pakai tu kok di sekolah taknya mah. Dipakai berjujur-jujur saya aku nak dah. Dia agak. Dia apa? Dah kok ciku dah lama-lama ni dah mau kajang dah mau sakit dah bikin ciku dah. Alah nak janju den je den dulu. Janju den kini mengicik janju den. Paguna lah palur kina. Berfikir tiap pakai. Wah, tak selama ko awak laki bini anu tak balik pakai rudanya. TV ndak ada, radio ndak ada, galeh ciek nak tak balik rudah. Rumah orang lah menumpang. Galeh lama kan ada ko Ngah ada balik tu duk. Mengadi balik bang itu guna dah perlu rumah tangga dah berfikir. TV bakal balik TV listrik saya minta ke orang sebelah. Terbaliklah listrik orang dia. Atau kita ru patangnya belaki lu dah cebut lah. Lah tak balai niat atau balai ni awak lah betul tahu ndak do bertukar ciek di rumah tu dah. Lakinya tapi juragan baru. Juragan baru Juragan timah tionya. Ianya lakinya bau sahur dah, dak jujur-jujur kepala semua judah dah. Pun dak. Semua dah menambang buayu. Semakin gadang semakin cangok. Jangan icang ke belabih lah. Hidup kah? Nan adu tu rumah pun pai keluar. Baik dah jual mah. Atau bila ada yang kada balin tiping. TV lah kandak. Bunda gigi dia sudah tak balik dah. TV lah berkandaan. Biasa saya dah berkandak dah selama itu mah. Radio guys balin dan guys. Kau nak doa kan cikgu-cikgu di rumah ke Beranak indak lah dah. Aku dah nakal TV tu kah? Dah nak ke masjid mengicik je dah pasal mengicik dah lah sekian tahun nak dua terbalik cik. Tak baiklah ngah. Tak mengerti setiap lah. Dia nantahlah curang ni nya. Pai keraju laki, nyiboi bini. Kau ndak. Dia nantahlah nak mencium biningnya menyelampai ke rajun lah. Tapi nak kenal je biningnya dah. Tu tak nak ada nombor dah. Udah lah orang kaya ke? Cuma laki kelera laki ngerating udah sakit awak. Apa yang kandak laki ke itu? Ya, sudah itu. Hati kan? Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja dari dulu. Alah cik. 2, 3, sampai 5. 6. Hoi. Apa dok kah? Barang membahasin taman dah. Apa yang kandak bini anak dia? Dah pengen nak bini barang kau ru bini rang. Itu dah mah bini yang di rumah. Baik 4 dah. Ada dah lalu ke rumah hantar deh. Menganya. Dah mam. Dah membalas kah? Nyu tumpuk kannya ke don jadak onde tu dua. Tu nya menggigi ke sarong pak den. Aku ndak lah apa kandak bini gai. Tambah garah hang. Ndak ada dah marah deh. Suanda ku 4 dah. Iyo. Terus datang di lapang kandak bini lai. So. Mencalik jang lai. Sakit so. Batangnya lai mangana nampak dang lah. Deh. Batang-batang ambah sampai nyakit dan. Pi kembali tipi lah. Nak di tipi dah belah biar lah. Mama arang aku paisanya baca ru. Lah capek lah bebek capek. Capek. Oi. Capek lah bebek awak capek lah dan.
banyak. Masa? Lain tak bagaimana kecik doktor tu dah. Lah man. Lain. Dia nak sakit sakit dalam tu hatinya kan? Indak, tapi dia ndak amo disuntik dah. Keciknya ada yang kurang pitih, kurang raun, kurang jalan-jalan, kurang cuci mata keciknya. Penyakit apa nama cik doktor tu dah? Itu cik doktor tu. Cik doktor tu dia harus sampai raun. Beli capek dan segah. Tu kemak pai. Itu cik doktor ya? Iya. Pandai nyumbek nama tu. Oh tukar terain lah. Action. Dah. Dia nak bertanya dah. You itu tu. You tu cara dia mengicik awak. Bila kau perlu lu kena pakai. Bila kau dulu kena pakai ya? Kau nampak aksen ha. Woi. Action. Bila kau perlu lu bisu pergi. Bisa juga. Kenapa suara kamu tadi ni lah? Aduh hanya kelas tinggi lupa yang kata-kata orang lama ni lah. Action. Roll action. Utang lu nak aduh. Action. Tapi kalau langsung saya kerja sekali. lah. You ah. Action. Baca lu tadi sudah. Tak cerita. Action. Dia nak entahlah nak mencium bini yang jalan pagi ke payah aja. Balik cut. Macam murah. Action.